Jadi bila kita lihat 73 kursi yang ada ni, penting. Tapi kalau kita melihat banyak gejala-gejala di peringkat Negeri Sabah, bukan hanya banyak parti. Tapi dalam nak bertanding pun, banyak kes-kes yang melompat ni. Kan? Paling banyak kat Sabah ni. Ya. Budaya lompat sana, lompat Ya. sini. Parti bukan main banyak sangat. Parti yang atas awan bintang. Lepas tu naik ke bintang macam mana, gunakan roket. Tak sampai ke situ, dia mimpi saja. Parti impian pun ada. Tak sempat jadi parti impian, parti bercinta pun ada. Kemana nak bawa rakyat ini? Kita tu bukan parti ini dengan niat supaya ada dasar dia. Warisan kita tu bukan dengan tujuan satu pertama, masyarakat, perbezaan dia Sabah dengan banyak tempat di Semenanjung tu, di Kelantan, di Kedah, tempat isteri